Boleh setting 15 watt lah. Satu speaker kan 15 watt. Limit kita 96. Berapa biji kita boleh pakai? So, nama saya Zulfar, panggil Zulfar je. Background saya bidang akustik. Ilmu akustik tu digunakan tu dalam masjid dan surau ni dia sangat berkait rapat dan kita hadap hari-hari tanpa kita perasan. Ini cerita pasal gema dalam masjid. So kita punya fight untuk hal gema dalam masjid ni boleh kata semenjak sebelum saya pergi belajar lah. Mak pesan kan, kata masjid kita banyak sound teruk. 4 sebelum fly tu saya study kat Jepun by the way. Ada kot sampai perasan ada tulis kat situ. Bila kita buat hal akustik rawatan gema dalam masjid ni, satu sistem yang sama tapi dua elemen berbeza yang kita selalu terlepas pandang ilmu akustik ni. Nama saya Azam. Cik Azam. Okey, saya daripada Surau Bangan Datuk. Oh ini yang musafir ni. Oh ya. Boleh berapa kilo Dekat 198. Masya tu cakap. Boleh dah kalau nak minum boleh dah. Kita fikir apa menu tengah hari ni. Boleh. Okey, silakan. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Arif daripada Surau Pak Haji Banjar Bangan Datuk. Oh okey. Geng muda sana Alhamdulillah. Silakan. Saya Abdul bin Daud daripada Surau Al-Muhajirin Bandar Rubangi. Okay, nama saya Megat, saya pun sama juga daripada Surau Muhajirin. Okey, alhamdulillah. Saya Haji Yazid daripada Surau Al-Muhajirin juga. Syafiq Intan lah, Terintan. Khairul Amin. Saya Syaril Aizam daripada Syaril Aizam. Cik Aizam Okey, daripada Masjid Jami' Sultan Isyamuddin Bandar Baru Solat Tinggi. Nama saya Muhammad Razif bin Harun. Cik Razif daripada SS2. Muhammad Nashrul. Cik Nashrul Nashrul. Okey. Marzuki. Ya. Okey. Sama juga dari Sama SS tu. Okey, baik, terima kasih. Saya ahli karya SS4B. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq. Saya pun sama juga je. Nama saya Muhammad Irfandi. Saya merangkap technical staff untuk Abid, saya position sini admin dan HR. First kali, high impedance, low impedance. Low impedance. Kalau impedance tu apa? Rentangan, cukup dekat tu je. Speaker high impedance ni, orang kata bahasa pasar dia, speaker 100 volt. Low impedance ni, ramai orang panggil sebagai speaker 8 ohm. Macam mana tuan nak identify barang-barang tu 100 volt ke 8 ohm? Memang dia ada tulis kat belakang. Dan speaker besar-besar macam ni, speaker orang kahwin ni, ni speaker 8 ohm. Okey, apa kesilapan yang selalu kita jumpa dalam surau masjid? Sambung speaker tu 8 ohm. Sambung dengan sistem JKR tu 100 volt tu. Dah baca lagu, bercampur. So rosak amplifier. Kan kalau tak habis enjin tu dah berapa ribu. Enjin tu anggap dia sebagai amplifier. Kalau 8 ohm tu besar, 1 volt tu kecil. Tapi kita kadang-kadang kita boleh cam lah. Sebagai contoh, speaker corong azan tu, itu confirm 100 volt. Speaker kecil kat ceiling, semua 100 volt, tak ada 8 ohm. Boleh disambung-sambung speaker tu. Speaker tu kita, Mak Saleh kata boleh daisy chain. Jam je. Loop Bahasa kita loop lah kan. Loop banyak sebanyaknya sampailah dia ada ruang 20% daripada dia punya watt tu. Contoh, katalah amplifier 120 watt dia punya spek. Kita nak sambung speaker banyak-banyak kat dia, tapi kita nak make sure ada baki lagi 20%. Pakai 80% saja. Max. Kita nak biar benda ni jadi buffer lah. 80% ni orang kata 0.8 lah, betul kan? 0.8 kali 120, jadi 66 watt adalah total watt speaker yang disambung-sambung looping tu. Katalah kita ada satu speaker ni, boleh setting 15 watt lah. Satu speaker kan 15 watt. Limit kita 96. Berapa biji kita boleh pakai? Meaning 96 bahagilah, betul? 15 dapat apa? 6.4. 6 speaker limit kita boleh pakai untuk amplifier ni. Kita ada buffer, kadang-kadang mic kita jatuh. Kadang-kadang kita tutup switch, kadang-kadang ada petir lah benda. Dia bagi satu renjatan lah.
nak bahasa dia, bahasa mudah. Pada sistem kita dia akan Kejut. macam tu kan. Okay. Mic jatuh, lepas tu ada jenis yang kau kan. So kita tak nak amplifier kita ni ngam-ngam tu, dia ada satu orang kata jod yang renjatan pada tu yang lebih daripada benda yang boleh tampung. So kita nak ada Overload sikit betul, Oh, overload is a good word. overload. Kita nak ada sikit ruang untuk keadaan-keadaan yang macam tu. Saya nak pakai 10. Sebab apa? Contoh, kita lukislah Dewan Solat, beranda, lagi ada muslimat. Okey, katalah kita nak pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kan? So kalau 6, dalam je cover kan? Tapi ada lagi 4 agak luar nak pakai amplifier yang sama. Mungkin kekangan bajet ke, tak nak beli amplifier lain kan. Okey, kita nak pakai 10. So kita kena faham reason kenapa lah nombor ni first kali kan. So satu speaker kita maintain lah ni kira kecil ni 15 watt. Biasa kita pergi 30 50 ada. So katalah 10 speaker kali berapa watt? 15 watt. Jadi total berapa watt? 150. 150 watt. 150 watt sekali pandang dah tahu dah. Amplifier ni tak boleh kan? Okey, so kita nak tahu apa amplifier nak pakai. 2 biji lah. Kita dapatkan dulu dia punya nombor tu dulu. Untuk 150 watt, berapa watt yang ada buffer? Termasuk buffer. Ni, termasuk buffer ni. Meaning kita kena kira macam ni. 150 bahagi 0.8. Ni tadi kali. Kita balik. Bahagi 0.8 tu 87.5 watt. Ni minimum amplifier yang kita nak beli untuk 10 watt. First kali kita pakai satu amplifier je yang besar. Biasa yang dia pakai kalau Tora lah kan, dia ada 120, 140, dia ada 480. Kita go for this lah. Belilah amplifier 240. Ataupun cara tuan tadi, kita beli sebiji lagi. 2 biji yang sama Meaning katalah ni boleh cover 6 je kan. Okey, Dewan Solat Dalam lain luar lain lah. Betul. Bagus sebenarnya. Safety dia. Safety dan kita ni setting tak sama dalam dengan luar. Amplifier 1. Yang luar amplifier 2. Kan, tapi kalau kita tengok, boleh tak kita beli yang 120 juga? Kalau kat dalam 6 biji pun lepas, kat luar 4 biji lagi lepas. Kan, itu je logik dia simple lah. Tapi kalau kita kira 15, 60 bagi 0.8 75. 75. Kalau ada amplifier 80 watt, lepas lah untuk luar. Okay, end to end. Sistem basic. First kali dalam PA system kita, paling depan sekali adalah mikrofon lah. Mikrofon ni asas mikrofon ni katalah kita beli yang wire-nya, kita akan sambung kepada mixer, and then kita akan pergi ke amplifier, dan finally kita akan pergi ke speaker. Cerita 8 ohm tak 8 ohm, 1 volt tak 1 volt ni kat sini saja tuan-tuan. Good question. Boleh campur, takat ni boleh campur. Okay, dia 8 ohm ke, dia 1 volt, okey, tak ada masalah. Bila dia pakai sistem 8 ohm speaker box dia sambung, biasa amplifier 8 ohm ni kebiasaannya paling normal dia sistem dia stereo. Kat belakang dia ada left, ada right. Yang dalam slide kita tu saya maksudkan adalah satu ni, left ni maksimum sambung kat 2 je speaker, right pun sama. Sistem 8 ohm itu kelemahan dia. 100 volt tadi lantak lah, selagi mana tak lebih dari 80% tu. Kalau kita pergi kat pasar raya tu, berapa ratus speaker ada kat sini tu, itu semua 100 volt confirm. Sesuai untuk kegunaan suara dan muzik. Tapi untuk 100 volt sesuai untuk kegunaan suara manusia, bukan muzik. Fikir okey, yang ni memang fokus dia untuk suara. Low impedance ni sesuai untuk muzik. Ramai termasuk saya, ramai orang yang suka sound dia bila taranum tu. Tapi kalau macam okey, kita dah ni sikit ni, kita dah ada ilmu sikit, kita nak improve lagi sound dalam ni, akustik semua. Sebab kita tak masuk cerita akustik ni. Akustik semua dah settle, kita go 8 ohm baru padu. So tak apa, itu untuk improvement okey. Masalah untuk campur pada mixer yang sama. In fact,
better pun. Imam-imam sekarang ni dia dah canggih ni dah, dia punya apa? Level in terms of standard dia. Kat event ni, sound buat dia pergi yang perform tempat Cak Ayam apa? Potong. Mula request sikit kan. Potong. Kita faham. Sebab kita semua game music kan. Kita faham benda tu Allah. Macam mana aku nak deliver ni, aku nak deliver my best. Kalau kita cerita dalam bidang music ni, dia satu benda yang menjatuhkan standard artis tu. Kan contoh apa? Ed Sheeran, muda kenal lagu Ed Sheeran. Datang saya tengok konsert kat mana itu kat Bukit Jalil. Tak ada pakai barang lokal. Barang dia datang sekali, satu tim seminggu awal. Sebab dia tahu benda tu adalah dia punya kualiti dan orang sama sebahagian daripada bunyi dia. Penting lah PA system ni. Dari segi pengkuliah tu sendiri kita nak jaga keselesaan imam dan pengkuliah ni. Tak segan lah nak jemput siapa pun. First kali monitor speaker. Kita orang Samad dengar bunyi kita sendiri. Sangat penting. Monitor speaker kata wajib lah. Sebab katalah kita tak ada monitor speaker, makmum mungkin dengar macam okey je. Dia tu imam tu. Dia macam okey tak okey lah. Tapi kalau kat dia tu kita dah settlekan, dia tak risau dah. Yang belakang ni urusan kita. Mihrab lah tempat imam, dan kawasan makmum secara umum lah. Imam katalah setting Jumaat, imam kat depan kan. Monitor speaker tu di sini lah tuan. Monitor biasanya orang tulis mohon je. Speaker depan ni kita panggil FOH tu, front of house. Okay, monitor jarang kita jumpa 100 volt. Sistem dia 8 ohm. Ada speaker yang dia dah ada amplifier dekat dalam dia. Okay. Bila macam ni dia dipanggil sebagai powered speaker. Tempat lah kan contoh kat dinding kat tepi-tepi kan. Imam kat sini. Bila bunyi keluar daripada FOH, bila bunyi keluar daripada speaker, kita fikir kat makmum ni je dulu. Makmum ni semua terlibat juga, tapi kita fikir satu je. Lepas tu kita faham semua. Bunyi yang first kali dia dengar adalah bunyi yang direct daripada speaker. Home sampai telinga. Okay. Malangnya bunyi speaker ni dia tak pergi sini, dia bukan lampu laser. Direct. Dia buka habis. Setidak-tidaknya macam ni. Okay. Cuba kita anggaplah belakang ni tak ada sound, walaupun in reality ada sound yang terlajak ke belakang. Lagi-lagi sound bass dia akan terlajak ke mana-mana. Okay. Kita anggap kita main yang depan ni je. So ini yang paling luas dia buka, ini yang paling bawah lah. Okay. Bila sound ni pergi bawah, dia akan langgar kapet. Langgar kapet lah, langgar kaki jemaah lah, langgar body kita, benda semua. Tak ada hal, semua ni serap bunyi. Isu dia pergi atas dia. Dia pergi sini, atas ni pula buat pada zinc, kubah kan. Melantun. Berpusing lah tu. Okey, yang direct ni. Yang kalau kat sini suara tertinggal dah tu. Orang kata bergulung. Ada orang tak ada nak cuba. Pergi balik ke imam dia. Imam lupa je. Saya nak lukis ni memang berjuta lah line tu. Memang bayang macam tu kan, bunyi tu buka dan dilantunkan kepada tempat yang tak perlu kan. Dan kalau permukaan yang tempat dia melantun tu, contohnya katalah ada yang pergi belakang pula, pergi balik sini. Permukaan ni kita kena fikir macam nak buat. Tak, jadi suara ni dia akan pergi, dia akan mesti membantu balik Bergantung dia langgar apa. Bergantung dia langgar apa. Bergantung dia langgar kat Tuan JKR. Ni kita dah keluar dah dia punya research paper kan, bukan sembang kosong ni tuan. Kalau tuan-tuan boleh kenalkan saya dengan orang JKR, arkitek mana, saya nak cakap macam tu lah. Kenapa dia jadi gema? Mula-mula sekali sampai ni, betul, sound yang direct ni. Kita ambil satu line yang paling dahsyat kat sini. Mungkin kita anggap yang ni ke, katalah sebab kita nak kena tengok geometri masjid tu betul-betul macam mana. Okey, kita cuba foto line yang jauh ni. Ni dia pergi belakang tu. Sini pula konkrit kan. Lepas tu dia pergi naik kat kubah ni.
Langgar aluminium ni kena pula kat atas, turun balik dekat makmum ni. Berada direct sound dia dah lama dah sampai kat telinga dia. Yang ni berzaman. Sebab tahu baru sampai. So kalau kita buat satu graf, katalah volume lah, decibel kita ukur dekat kita ni, dekat kita telinga kita ni. Yang ni masa, maksudnya daripada 0 saat sampai say maybe 5 or maybe even 6. Perjalanan suara tu sampai dah kan. Betul. First kali sampai kat telinga kita bunyi direct. Sampai, katalah kita letakkan belon lah kat sini, kita ada bunyi pistol, puff kan, akan sampai kat kita bunyi direct. Lepas tu bunyi lantunan kedua, lantunan ketiga, kadang-kadang ada yang terkuat sikit, ada yang terkuat sikit sebab dia datang lambat kat telinga kita. Yang ni lah yang jadi gema tuan-tuan. Ali Alah. Ulang lagi kat belakang. Abu kalau dekat gua tu kan jauh. Nak datang balik tu. Itu pasal dia datang kemudian dan jelas. Ya, betul. Itu dipanggil sebagai echo. Dia ada echo, dia ada reverb, dia ada delay, dia macam-macam. Echo semula jadi ni, kita tak boleh nak pergi kat mixer turunkan lah. Tak hilang deh. Tapi kalau dalam situasi macam tu, macam mana nak baiki tanpa mengacau architecture bangunan tu? Just a little bit je yang kita boleh buat. Just a little bit je kita boleh. Kita kemungkinan besar kena kacau juga. Sedikit sebanyak. Tapi kita kena fikir secara kreatif lah, macam nak buat supaya dia blend in. Katalah tak ada ni, katalah tak jadi bunyi ulangan ni kan, tapi bunyi yang sampai tu sampai jauh, walaupun tak ada yang seketul keluar tegak-tegak tadi. Panjang ni reverberation. Echo ni first kali kita nak buang semua yang semula jadi tu, nak buang. Itu punya lantunan dekat sini rupanya. So kita dah dapat pinpoint tempat ni, kita pun letak penyerap bunyi puff situ supaya yang keluar ni sikit. Reverb ni boleh jadi natural, boleh jadi elektronik. Reverb yang natural dalam masjid ni kita tak boleh nak kurangkan. Ni penting. Kita tak boleh nak kurangkan reverb, tapi kita boleh tambah reverb secara elektronik. Contoh reverb bunyi shot. Contoh kat sini lah, kalau kita tepuk tangan kan, dia habis macam tu je. Kalau saya buat benda yang sama dalam kat tangga, panjang bunyinya, puff. Shot ni yang bunyi mati tadi ni sesuai untuk kegunaan speech. Yang long ni sesuai untuk kegunaan muzik. Dalam masjid dan surau ada dua-dua, speech dan muzik. Sebab apa? Muzik ni maksudnya musical. Azan. Ya. Azan, taranum. Kata kita sebut pun lagu kan, bacaan berlagu. Lagu tu kan musical. Khutbah, speech kan. Ya, best kita boleh categorize kan. Apa lagi contoh speech? Ceramah, kuliah. Ya, ceramah, forum, betul. Untuk musical macam ni kita nak ada gema tu, barulah feel. Isu dekat sini. Ini senang tuan-tuan. Buatlah masjid bergema. Toilet tadi bergema. Sedap. Kan sedap. Oh, ni taklah kita baca kat toilet. Maksudnya kalau bergema dekat masjid tu sedap, feel awak semayang kita rasa macam diselubungi bacaan Al-Quran. Feel. Tak tahu nak terang macam mana benda tu Allah buat macam tu. Sampai kat sini guna gema yang sama. Sampai kat sini, apa benda ustaz ni cakap? Janganlah salahkan jemaah yang pergi dengar kat luar. Sebab kat luar reverb ni tak ada, reverb natural ni tak ada. Open kan, nak melantun kat mana. Ini bukan seat premium, tapi cerita dia terbalik sekali. Sound kat sini yang jelas sebab dekat dengan speaker. Sound depan ni gulung-gulung bergaung. Ya. Kan? So kita punya tanggungjawab tak settle kat tempat yang paling afdal ni, sound kita tak fikir pun. Patutnya kat sini yang paling premium sound. Sound yang datang daripada sini ni macam mana? Ada monitor speaker tadi membantu. Mungkin kena ada support sikit, speaker sikit-sikit untuk depan kan. Dia ada panggil, kalau dalam konsert kita panggil front fill. Lepas tu bila dah sedap kat sini, auto lah orang akan duduk dekat dengan berceramah tu. Yang ni yang payah ni, macam mana kita nak potong reverb ni jadi short. Tapi mikrofon special sikit lah. Ni measurement mic. Kalau tuan tengok tadi, masa kita letakkan belon tu, dia nampak? Tadi nak zoom.
Dia letup tu dah masa dekat peak. Lepas tu dia tak terus habis. Dia akan ada daripada tebal jadi kurus. Kalau tempat tu bergaung, dia tebal sampai ke belakang. Maksudnya bunyi tu duk ada lagi, bunyi yang sampai lambat melantur-lantur mengata-kata tu baru nak sampai. Tu yang saya cerita tadi, kalau kita jumpa yang tegak lagi tu dia jadi echo. Kan? So ni cara nak measure, pakai app ni kita dapat tahu dah. Saya tunjuk tadi tu, cari yang ada tulis RT60 dalam dia punya description tu. Ataupun reverberation time. Ni siapa yang berminat lah ni pengetahuan umum saja. Sebab gema ni dia ukur ikut panjang saat. Untuk masjid besar, kemungkinan kita nak dia dapat around 1.5 ke 2.5 saat untuk masjid panjang gema tadi tu. Ada je masjid sampai 6-7 ada. Tapi isu dia bila kuliah tak jelas lah. Check benda ni, kita kena pakai app tu. Apa yang saya nak offer sekarang ni, tuan-tuan boleh katalah masjid, just nak check lah dia punya gema kan. Seorang pegang kamera, seorang lagi pergi ambil belon lagi besar ni, baru kita sarankan belon Messi DIY, tak tahu kenapa, tapi dia ni tu tebal sikit. Lagi besar lagi bagus. Duduklah dalam, tuan yang mengukur tadi tu, belon tadi duduk dekat tempat imam, kat sini tengah-tengah mihrab. Lepas tu ambil, saya sarankan 5 meter lah, 5 ke 10 meter. Tengok luas masjid lah. Mungkin saf ke 3 ke 4. Dia record tu bagi masa sikit. Lepas tu thumbs up dekat mamak belon ni, bagi dia pecah kan, record video. Lepas dia pecah, pom kan, tunggu kejap 10 second. Tunggu 10 second, baru off recording. Bagi recording tu kat kita orang, kita boleh dapatkan ni. Kita cerita pasal dewan tu sahaja dulu, surrounding dulu kan. Ya. Tuan-tuan boleh tengok kat keliling tuan-tuan ni. Contoh ceiling hitam ni, gambar gunung kat tepi ni, susah sikit nak tengok Dalam penjerak bunyi. Penjerak bunyi. Yang depan ni adalah fabric yang kita boleh print. Okey, ni contoh nak passing besar sangat. Jadi 2 dalam 1. 2 dalam 1. Dan ada masjid yang dia buat dekat dia punya leher kubah ni. Letak handphone atas tripod, live. Kan? Tak ada masalah. Tapi mic tu sedekat mungkin dengan pengkuliah tu. Kalau sambungkan mixer, pakai apa? OBS? OBS. Komputer, software nama OBS. Daripada sini tarik ke sini. Daripada sini barulah kita masuk Facebook ke IG ke whatever lah, live platform Nak make sure bunyi kat sini sedap, tu dah OBS. kena balik kat sini, make sure bunyi kat sini sedap dulu. Cara dia bukan dengar kat speaker kat depan, cocok earphone terus. Ada lubang headphone. Dengar kat sini, buat penilaian sedap tak sedap, baru hantar pergi OBS dan ke live. Tak sebut dah Haming, sebut feedback kan. Haming ni sangat, pasal sangat feedback. Kenapa bunyi feedback? Tiga okay. Mikrofon dia jadi feedback ni. Kenapa kita panggil feedback adalah bila mikrofon mendengar bunyi dia sendiri. So bila sound lambat, maksudnya dia ada gap. Bila kita katalah kita test kan, kat mic ni test, kita pun inject bunyi ke dalam tu daripada mulut kita lah. Inject bunyi ke dalam, lalu amplifier mana bagai sampai keluar end lagi satu. Ni end to end lah ni kan. Lalu tu satu hal lah tu kan. Walaupun cepat je sebenarnya, tapi yang lambat ni dekat luar ni. So dia akan keluar balik, lepas tu dia tangkap balik pusing lagi. Loop ni lah feedback. Cerita dia sekarang macam mana kita nak make sure dia tak jadi feedback. Faktor dia adalah pemilihan kepala mic. Contoh bunyi yang macam konsep tadi yang kita live nak pasang dekat tu, lagi dekat mic dengan sumber bunyi iaitu mulut, lagi kita tak perlu naikkan volume dah pasal-pasal lah kan. Bila kita naikkan volume,
dia akan tangkap bunyi keliling, termasuklah bunyi speaker tu. Tu jadi feedback. So kalau kita kurangkan volume, mungkin dia tak dapat tangkap. Tapi kalau kurangkan volume macam tu, dia tak kuat lah suara kan. So jawapannya dekat lah. Sebab tu head-worn mic tu paling best lah. Sebab dekat depan, wah sini lah, tepi mulut. Kita kurangkan gain dia. Ada butang gain biasanya atas sekali. Kita boleh kurangkan gain. Tapi 4 benda ni kita nak make sure kita boleh counter untuk dapatkan sound yang padu bagi imam tu. Okay. Monitor speaker kena ada, gema kena kasih kurang. Kalau kita ada setting gema elektronik tu, bila sampai kuliah je potong, kosong, yang letak langsung. Untuk imam lain cerita. Untuk imam kita nak ada feel tu tambahkan. Tak ada feedback dan suara cukup kuat. Suara cukup kuat nak buat macam ni, kita kena masuk slide yang last. Okay. Atas sekali ni biasanya gain, butang gain. Position. Tuan anggap macam ni gain tu ibu volume. Ibu dia. So kalau tuan pulas sikit je gain, ibarat kita macam tolak bawah ni. Walaupun sikit je. Walaupun sikit, dia kiranya macam atas ni major, bawah ni minor, macam tu lah. Bila kita dah set atas ni, bawah ni kita punya fine tuning sebenarnya. Ni antara salah satu cara nak tapis lah kontraktor tu. Boleh cerita kat saya tak macam mana tuan buat gain staging? Tengok dia punya terkulat ke tidak. Nak set gain. Tapi untuk semua mic, kita ada 5 mic, tak sama gain setiap mic tu. Jadi gain ni kena check daripada masing-masing. Let's say lah 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Gain ni memang tak boleh sentuh. Sekali dah set, tak boleh sentuh. Atas ni saya sebut ada butang gain kan. Biasanya ada mark macam ni lah. Ada dial dia. Ni minimum, ni max. Okay. Butang-butang macam butang. Bawah sekali dia volume lah. Okay. Sama ada jenis fader tolak naik turun ataupun jenis putar juga. Okay. Kita lukis lah 3 channel lah. Semua dekat bawah tu. Dan kita ada, macam tuan cakap tadi, ujung sekali sebelah kanan, memang sebelah kanan biasanya. Tak pernah lagi saya tengok sebelah kiri. Sebelah kanan akan ada master fader. Master volume lah. Kalau ni naik, semua naik. Master volume. Dia tak ada gain lah. Gain ni dekat channel je. Okay, ni master volume. Lepas tu kita ada lubang headphone. Lepas tu kalau kita beli barang yang bagus sikit, yang ni pun sesimpel-simpel ni pun ada ada LED. Ada LED. Kalau macam ni dia bulat lah. 3 kadang dia meter dia terus. Ada bar dalam ni. Bawah sekali warna hijau, atas sekali merah, kat kawasan sini kuning, confirm merah. Ni peak ni. Kita tak mau pergi merah ni. Semua fader letak kat kosong. Daripada channel sampailah master, semua naikkan. Dia kosong. Sebelum naikkan fader ni, make sure kan tadi mikrofon, mixer, amplifier, speaker betul. Amplifier sampai speaker ke bawah ni padam, off. Kita nak cerita daripada mic sampai mixer je. Sebelum kita besarkan bunyi tu, kita nak make sure dia punya source ni cantik bunyi dia tu. Okay, lepas tu dah naik fader semua kat kosong. Sini pun sama, kat kosong. Masukkan mic pertama satu. Kan ada butang, ada tempat lubang 3 tu kan, XLR nama dia. Cocok situ. Gain ni make sure bawah minimum. Okay. Kita panggil kawan seorang. Kau pergi jadi imam jap. Kan bacalah surah apa-apa, baca je sampai aku cakap stop. Kan, bacalah, buka Quran apa baca. Masa dia baca tu, kita pun naikkan sikit-sikit ni. Gain, butang gain ni. Amplifier semua tutup ni, takkan bunyi lah kat speaker. Naikkan, kita tengok LED ni. Biar dia pergi kat kuning tuan-tuan. Dia ada pergi kat sini. Lepas tu kita pun cakap kat kawan kita kan, cuba baca yang jenis semangat sikit. Dia pun baca kuat. Selagi mana dia merah ni nyala sikit-sikit, kadang-kadang okey lagi. Tapi kalau boleh waktu kuat pun dekat kuning, waktu biasa pun dekat kuning. Lepas tu kita baru tengok kat ni, dekat dia punya level lah. Level. Kita tak dengar lagi sedap ke tak ni. Sedap ke tak ni kita tak boleh ukur pakai LED, tak boleh. Kita kena pakai telinga. Sebab itulah ada cucuk kat earphone. Cucuk kat earphone.
dengar sedap ke tak suaranya. Okey, barulah kita cerita yang tengah-tengah ni. Normal kita akan ada 3 knob. Ya. Medium, High, medium, low. Mid, low. Tadi kita set level ataupun volume. Level lah. Sekarang ni bila kita nak suara tu sedap, kita kena adjust dia punya tone suara tu. Ada yang nak ada bunyi bass sikit, nak ada bunyi nyaring sikit. Kan kalau Ustaz Abdullah Khairi tu bass dia kuat sangat, kita nak turun sikit. Kalau dengar ustazah mana-mana ke perempuan kan, nyaring kan, kita nak kurangkan sikit. Contohlah so itu kita panggil sebagai EQ. Bahasa pasar dia EQ, bahasa betul dia equalizer. Nak faham equalizer ni, kita kena faham frekuensi. Equalizer ni function dia adalah untuk adjust level of each frequency. Frekuensi ni lah yang kita duk sebut high, mid, low ni. Ni graf frekuensi Frekuensi ni ada unit Hertz ataupun Hz gitu. Bunyi bass, ya asing kan? Bunyi bass, bunyi nyaring, bunyi pertengahan. High, mid, low. High, mid, low. Kalau dia simplify nak pecah 3 20 sampai 20,000 banyak tu. Ya. 19,900 berapa kan? 80 range. So kita tak nak fikir sampai berbelas ribu, puluh ribu tu. So kita pun simplify. Paling simple sekali kita main bahagi 3 je. Puff, puff. High, mid, low. Bila kita pusing kat sini, kawasan ni yang akan terganjak. Bila kita pusing kat mid ni, kawasan mid yang akan terganjak. Dan low. 3 ni bagi saya terlampau kasar. 9. Sekejap lagi saya tunjuk kenapa. Bunyi Ustazah suara nyaring kat high. Bunyi Ustaz Abdullah Khairi, bunyi Jamal Abdullah banyak kat low. Kita secara umumnya manusia, mid ni speed, kita punya vokal akan kuat dekat sini. Okay? Sebab tu speaker 100 volt dia tuning untuk tengah, untuk speech. Disco bumcak-bumcak tu, boom tu dekat sini. Drum tu, boom 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 boom, cak-cak-cak tu sini. Okay, part cucuk langit tu sini. Lepas kita dah set EQ, kita nak set lepas kita set gain, kita nak set EQ, kena dengar kat earphone. Kan? Tu suruh kawan tu terus baca kan, terus baca, aku nak dengar suara kau sedap tak sedap kan. Kita anggap original suara dia sedap lah kan. Kalau sedia tak sedap, macam mana kita nak adjust? Antara high, medium, low tu ada satu lagi button butang tu. Okay. Kadang-kadang dia ada kat tengah. Ya. Okay, ni biasanya mixer Yamaha ada benda ni. Dia fungsi benda ni kan? Fungsi benda ni dia menggerakkan kat mana senggat ni. Oh, dia punya control, dia punya gap dia kan? Dia punya definisi mid. Benda ni dia adjust. Range dia range dia. Dia bunyi feedback yang jadi kat sini. Low dengan mid. Monitor speaker tadi tu, kita tak mau buat level dia sama macam FOH, bergaung nanti sebab dia dekat. So katalah dekat monitor tu kita nak imam sahaja, yang kuliah apa semua, ataupun imam dengan kuliah lah, azan semua tak perlu. So dekat auxiliary ni kita boleh offkan dia untuk, maksudnya pusing habis lah, dia tak keluar kat monitor tu. Ada button lah. Auxiliary ni biasanya knob. Kuning merah ni. Yang biru. Yang biru. Biru auxiliary AUX. Aux lah, kita sebut aux cable kan, aux lah. Lepas tu efek gema elektronik lah kan. Mic kuliah, mic khatib kosong terus, jangan letak gema, kosong terus. So bila kita kosong terus tu, kalau gema juga itu natural, bukan audio. Adalah impact audio tu ada delay tu, tapi kita nak masuk into detail. Secara umumnya yang kita dengar bunyi bergaung tu bunyi masjid tu. Kalau nak settle bukan cara ni. Nak settle bunyi masjid tu kena pakai panel tadi. Okay? Solution lain. Kita tak on pun lagi amplifier ni tadi. Kita dengar kat earphone lah. Dah sedap benda semua kan.
Sekarang ni barulah masanya untuk kita on amplifier. Semua dah setting, kita pun on. Kali ni tak ada headphone, tak ada apa, pergi dengar betul-betul kat depan. So masa tu lah kita kata, boleh perlahankan sikit tak Imam? Kita turun fader, haram pegang gain ni. Tak lain berdosa. Awak ni je kan, berdosa pasal kita menyusah kan. Ini saja kita adjust. Lepas tu macam tadi dengar kat earphone macam sedap, tapi kat sini sebabkan dia ada lantunan dia, bunyi tu bass tu macam kuat sangat. Kurangkan sikit. Buat satu. Okey. Okey, saya nak backtrack sikit kat benda-benda masa kita kira tadi. Orang ada cakap pakai 2 app. Betul. Sebab dekat dalam dewan dengan dekat beranda tak sama setting dia. Nice. Kat sini siapa? Pandang kaki. So meaning tu saya macam nak rendahkan kalau amplifier kita share. Menurut aslinya. Sini amplifier lain, sini amplifier lain. Ini tambah. Kita sampaikan kepada yang lain. Kita harap tuan-tuan dapat manfaat lah hari ni. Contoh, kita akan senaraikan apa barang yang tuan-tuan sedia ada. Kita akan study end to end. Okay. Dan kita akan keluarkan diagram ni. Daripada mixer sampai speaker tuan tu macam mana sambungan dia. Kita akan tahu amplifier mana sambung dengan speaker mana. So kita boleh check overload ke tak. Kan? Tapi nak check tu makan masa. Kalau masjid besar panjat ceiling lah kita. Kan? Itu cerita dia. Kalau hari tu kita orang ada record apa, Ustaz Tarmizi untuk Khair App. Khair App ni aplikasi yang baru launch lah. Dia punya owner tu orang Rembau. Ni salah satu contoh yang kita record. والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sebab nak masuk dalam apps tu kita potong-potong lah. الحمد لله رب العالمين